Seorang pegawai polis dan isterinya maut manakala 4 anak cedera selepas kenderaan mereka terlibat kemalangan di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat di Pekan pada awal pagi Rabu. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Mak Zain berkata, Inspektor Shah Lokman Luza Ramli, 50 tahun, yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan dan isteri Nurul Fiza Ardiana Ambak, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku kira-kira 3 pagi melibatkan sebuah proton wira dipandu mangsa dari Kuantan menghala ke Jempol, Negeri Sembilan dan Honda City dipandu lelaki berusia 26 tahun dari Gelang Patah Johor ke Terengganu. Ketika di lokasi kejadian, proton wira dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan Honda City itu. Beliau berkata kemalangan menyebabkan 4 anak Shah Lokman dan Nurul Fiza Ardiana yang berusia antara 10 hingga 18 tahun cedera termasuk seorang patah kaki kiri dengan mereka menerima rawatan di Hospital Muazzam Shah, Rompin. Pemandu Honda City mengalami kecederaan ringan manakala isterinya berusia 26 tahun yang hamil 22 minggu turut menerima rawatan di zon kecemasan Hospital Muazzam Shah. Mayat kedua-dua mangsa telah dihantar ke Hospital Pekan bagi menjalani proses bedah siasat yang dijadualkan pada 10 pagi ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.